saya boleh bantu. Sen, tak boleh lah, tak boleh. Tak boleh apa? Beli rumah sekarang, I takut lah. Takut lah? Ha. Takut apa tengok? Tak boleh lah, tak boleh lah. Kalau takut loan kan, sampai tu pun sewa rumah. Rumah ini dekat Georgetown. Terus tahu ada rumah baru lagi ke? Georgetown okay, you tengok Georgetown ni dekat Georgetown tengah-tengah. Tepi-tepi semua rumah kluster, rumah lama semua. Betul. Memang tanah dah. Betul. Okay. So hari ni saya nak bawa orang pergi tengok rumah yang tingkat 4 saja. Then total jumlah ada tingkat 18. Sudah renovate mana? Sudah renovate. Kita tengok ni. Lampu ada semua. Then sebulan lebih kurang 1,000. Boleh dapat rumah sebiji dekat Georgetown. Tak boleh lah, tak boleh lah. Takut lah, jangan takut. Tengok rumah ini dulu. Orang sudah start, sudah jadi harta. Tapi you lagi tak boleh sampai tu pun tak boleh. Ni tengok dulu, tak apa. Tengok. Masa tu sudah buat dua tandas. Kita tengok ini layout shot. Yang ini memang shot gila tau. Ini style macam hotel. You kalau lagi terbalik you fikir tengok. You sewa sini berapa dekat Georgetown? 1,000 lebih, 2,000. 1,000, 2,000 susu lah. Tapi bila orang rumah minta balik rumah, you duduk tepi jalan. You cakap betul lah. Dan tiba-tiba tuan rumah minta kunci malam pukul 12 dia tidur dekat bus stand. Dapur ada sekali dengan 700 square feet. Then ada 3 bilik. So you pun cantik 3 bilik. Then tengok. Bulan pun nampak, sekarang pun nampak. Berbalik gila. Sebab dulu owner minta 270,000 rumah ini. Owner turunkan harga sampai 250. Sekarang 250 pun tak ada. Nak minta 243 sahaja. 243. Ni Taman Seri Pinang. Tepi ada pendua. Siap awning. Wah, luar macam gelap tapi Gelap lah. Tingkat 3 parking. Naik satu tingkat sudah sampai rumah kau. macam tu. Dia cakap betul lah, kena cepat kan. Ya. Tapi takut lah. Takut apa? Gaji berapa? Gaji saya, I takut tak cukup lah. 10,000. 10,000. Bukan tak mampu, cuma belum mula. Dia cakap betul juga. Mai tengok rumah. Okay. Saya akan buat video sampai kau dapat beli rumah.